Okey, Assalamualaikum. Macam biasalah. Hari ni Odi nak promote nasi belauk ketagih. Di area Morak. Awak barulah. Nanti Odi tag nama owner kedai, korang boleh DM owner kedai sendiri Orang kata nak tahu lebih detail apa semua, nanti Odi tag. So, hari ni Odi orang kata makan nasi belauk ketagih malam ni, air dia memang portion besar. Yang paling penting sekali, kuah dia memang pekak. Si awak tengok live Odi tadi ke? Odi mari tu lebih kurang pukul 9 lebih dah kakak 9 setengah. Orang tengah beratur pek ramah. Memang orang kata dia masuk 7 lebih. Lecing. Siapa orang beli ada 4 buku, 5 buku, 6 buku, sebuku, 2 buku perkara biasa. Yang luar biasanya, sedap sobat. Sedap. Orang beratur, sedap lah orang beratur. So out tu. Mujur tinggal kau di ketu juga awak makan. Tidak makan nasi saja Odi. Tak apalah. Makan nasi aja pun. Janji tuan kedai berpuas hati, orang kata so awak semua. Alhamdulillah rezeki dia, tanda bersyukur. Semua lauk pauk dia lecing. Orang kata tanda bersyukur lah. Yang mana nampak video ni, yang mana belum cuba nasi belauk Morak ketagih, memang wajib kena singgah. Memang sedap ngoteh puas hati. Tak percaya air panas lagi panas. Panas ngoteh bukan lodok ni. Biasanya kalau Odi makan, Odi akan royak lalu. Sedap kata tidak, Odi akan royak. Tapi biasanya gol ni sedap baru dia pernah makan dulu. Air dia memang puas hati rangut ni. Dia rangut di luar. Dalam pun masuk. Paling penting sekali kuah dia ke. Dengan sambal dia. Bila kita gaul sekali, rasa kenikmatan nasi belauk ketagih dia. Ni orang kata. Kalau boleh ni. Ni fish yo. Tempat yang sedap lah Ojiku. Lepas tu lagi. Kuah dia ni. Rasa sepati molek dengan lemuk manis. Yo kalau kuah gula ni, kalau dia lemuk molek, dia pekak. Auto kita nak dalam makan ni. Sedap, puas hati, customer beratur, so out, dan masuk tahap bukan 2 je lah. So out. Kau tengok lah. Akak habis. Tunggu nanti ke kemunculan. Akak habis tu apa sebenarnya. Terima kasih kerana tengok sudi video lah Odi dia. Video ni pak share sobat dia. Ni.